Untuk menghapuskan ketidakadilan yang tragis sejak beberapa tahun lalu, lelaki ini berpura-pura melompat dari bangunan untuk melindungi John daripada merompak peti besi. Baru sahaja John hendak menceroboh peti besi, sensor haba di atas kepalanya hampir mendedahkannya. Nasib baik, Nick bijak membayangkan penyelesaian semasa perbualan dengan Lisa, membolehkan adik lelaki itu berjaya menceroboh masuk dengan alat pemadam api. Sementara itu, polis mendapati Nick adalah dalang di sebalik kecurian berlian itu. Selepas rundingan berulang kali dengan pakar Lisa, adik lelaki, di bawah soal siasat, Nick akhirnya mendedahkan kebenaran. Dia adalah kambing hitam yang dibingkai oleh pemilik berlian Haris, dan kini dia berdiri di ambang tingkap untuk membersihkan namanya. Apabila pasukan polis di bawah meningkat, Nick sengaja menggunakan wang untuk membuat huru-hara dan melambatkan kejadian untuk memastikan John dapat memasuki bilik kebal dengan lancar dan mencari berlian sasaran. Namun, setelah sekian lama berusaha, dia tidak menemui apa-apa. Jadi Nick segera mengaktifkan pelan sandaran dan sengaja mencetuskan penggera untuk menarik Haris keluar untuk memeriksa berlian. Namun, berlian sebenar telah disembunyikan dalam peti besi rahsia lain. Adik-beradik itu kemudian memerangkapnya di pejabat dan berjaya mendapatkan berlian itu. Namun, mereka tidak menyangka sheriff itu seorang yang jahat. Dia menangkap John dan memaksa rakan kongsi lama Nick untuk hadir tepat pada masanya untuk mencederakan Black, tetapi dia juga cedera parah. Sama seperti Nick mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada pasangannya, sheriff yang cedera parah cuba menyelinap ke arahnya, tetapi ditembak mati oleh Lisa yang tiba, berjaya membersihkan nama Nick. Ini berakhir.